Geng, bayangkan 60 juta telah dibelanjakan untuk menghalang seseorang daripada menang, tetapi orang tu tetap menang. Okey, ini adalah apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat dan saya rasa korang semua patut berikan perhatian. Di negeri Michigan, seorang doktor kesihatan berketurunan Mesir, Abdul El Sayed, telah menang pencalonan bagi kerusi Senator untuk Parti Demokrat. Yang buatkan ia besar, lawannya disokong 30 juta oleh IPAC, iaitu kumpulan yang pro-Israel terbesar dekat Amerika Syarikat. Campur semua, lebih daripada 60 juta dolar dibelanjakan untuk lawannya, tetapi Abdul El Sayed tetap menang walaupun margin dia tipis. Kenapa hal ini penting? Abdul El Sayed mengatakan secara terbuka bahawa apa yang berlaku dekat Gaza sekarang adalah satu genosid dan wang yang dilaburkan di luar sepatutnya digunakan untuk membantu rakyat Amerika Syarikat sendiri daripada segi kesihatan dan juga perumahan. Walau apa pun geng, ini hanyalah kerusi pencalonan dan lawannya nanti adalah Parti Republican pada bulan November. Kalau dia menang, dia merupakan Muslim pertama yang menjadi senator di Amerika Syarikat.